Video ini merupakan projek Student Social Responsibility atau SSR yang dijalankan bagi kursus UPU 3222 Budaya Keusahawanan seperti yang diarahkan oleh pensyarah. Projek ini dijalankan secara berkumpulan dengan tujuan untuk menyumbang kepada masyarakat melalui perkongsian ilmu dan kesedaran sosial. Setelah perbincangan dibuat, kumpulan kami telah memilih tajuk kebaikan minum susu lembu kerana topik ini berkait rapat dengan kesihatan dan amalan gaya hidup sihat. Sasaran projek ini ialah masyarakat umum, khususnya pelajar dan golongan remaja yang sering terdedah kepada pelbagai pilihan minuman dalam kehidupan seharian. Projek ini dilaksanakan dalam bentuk video kesedaran dan dimuat naik ke platform YouTube sebagai medium penyampaian maklumat kepada masyarakat secara lebih meluas dan berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan setiap ahli kumpulan dalam menjayakan projek ini. Hasif berperanan sebagai pemakai kostum yang membantu menarik perhatian penonton serta menyampaikan mesej projek secara visual dan kreatif. Nik, Syaza, Syafinas dan Nisha berperanan sebagai penemu bual iaitu menjalankan sesi temu bual bagi mendapatkan pandangan dan maklumat berkaitan topik kebaikan minum susu lembu. Syera bertanggungjawab sebagai juru video dan penyunting termasuk proses rakaman, penyuntingan serta memastikan kualiti visual dan audio berada pada tahap yang baik. Saya sendiri, Latifatul, menerangkan pengenalan projek dan peranan setiap ahli. Alisa bertanggungjawab menerangkan isu dan objektif projek, manakala Rika menerangkan impak projek terhadap masyarakat dan membuat refleksi keseluruhan projek. Pembahagian peranan ini memastikan projek dapat dilaksanakan dengan teratur dan berkesan. Isu utama yang ingin ditengahkan dalam projek ini ialah kurangnya pengambilan susu lembu dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan pelajar dan golongan muda. Pada masa ini, ramai individu lebih cenderung memilih minuman bergula, minuman berperisa dan minuman segera kerana rasanya yang manis dan mudah diperoleh. Namun begitu, pilihan ini sering mengabaikan aspek kesihatan jangka panjang. Susu lembu sebenarnya mengandungi nutrien penting seperti kalsium, protein dan vitamin yang diperlukan untuk kesihatan tulang, gigi serta pertumbuhan badan. Sekiranya isu ini tidak diberi perhatian, ia boleh memberi kesan terhadap tahap kesihatan masyarakat khususnya dalam jangka masa panjang. Oleh itu, projek ini dihasilkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memilih minuman yang berkhasiat. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif projek SSR ini. Projek ini mempunyai 3 objektif utama yang telah dirancang secara sistematik. Objektif yang pertama ialah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kebaikan minum susu lembu terhadap kesihatan fizikal, terutamanya dari segi kesihatan tulang dan tenaga harian. Objektif yang kedua ialah untuk menjelaskan isu pengambilan susu lembu yang masih rendah dalam kalangan pelajar dan remaja serta kesannya terhadap kesihatan. Objektif yang ketiga ialah untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat dengan menjadikan susu lembu sebagai sebahagian daripada rutin pemakanan harian. Kesemua objektif ini bertujuan untuk membentuk kesedaran dan perubahan sikap dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan impak projek ini terhadap masyarakat. Melalui projek ini, masyarakat dapat memperoleh maklumat yang jelas dan tepat mengenai kebaikan minum susu lembu sebagai salah satu amalan gaya hidup sihat. Projek ini diharap dapat mengingatkan kesedaran masyarakat agar lebih peka terhadap pemilihan minuman harian dan mengurangkan pengambilan minuman bergula. Selain itu, projek ini juga berpotensi mempengaruhi sikap dan pemikiran masyarakat untuk membuat pilihan yang lebih berkhasiat demi kesehatan jangka panjang. Sebagai refleksi, pelaksanaan projek SSR ini telah memberi pengalaman yang sangat bermakna kepada kami sebagai pelajar. Kami bukan saja mempelajari tentang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, malah turut meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama dalam kumpulan, dan pengurusan massa.
Projek ini juga menyedarkan kami bahawa penyampaian mesej kesihatan kepada masyarakat memerlukan perancangan, kreativiti dan kerjasama yang baik. Secara keseluruhannya, projek ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan dan memberi impak positif kepada semua pihak yang terlibat. Hello guys, so hari ni kita nak tanya diorang, bilalah diorang minum susu? Kakak, bila last minum susu? Semalam Kakak minum susu apa? minum susu coklat. Kakak tahu tak apa kelebihan susu lembu? Tak tahu. Okay, so saya bagi tahulah, salah satu kebaikan susu lembu ni, dia baik untuk gigi dengan tulang tau. So kalau korang banyak minum susu, nanti pertumbuhan tulang dengan gigi korang tu dia semakin kuat. So akak jangan stop minum susu. Okay. So disebabkan akak willing nak interview dengan kita orang hari ni, lembu bagi susu. Terima kasih. Sama. Nak tanya, bila last minum susu lembu? Minggu lepas. Minggu lepas. Abang tahu tak kelebihan susu lembu tu apa? Saya tak tahu. Boleh awak explain? Susu lembu ni antara kelebihan dia adalah menguatkan otot, menguatkan tisu dan juga menguatkan tulang semasa berlari juga. Gitu. Lepas ni bolehlah kerap minum susu lembu supaya untuk tingkatkan lagi kita punya kesihatan otot dan juga tulang. Jadi kat sini kita orang ada satu pliers. So abang boleh tahu lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan susu lembu. So itu sahaja daripada kita orang. Tengok sana. Okay, jom kita terjah orang lain pula. Sebelum abang nak makan nasi kerabu ni, saya nak tanya, abang bila last minum susu? Semalam minum susu. Semalam minum susu. Abang tahu tak apa kebaikan minum susu? Saya tahu. Apa kebaikan? Tulang saya jadi kuat. Kuat. Saya nak meninggi tapi tak boleh dah. Susu juga baik untuk tulang dan juga gigi. Gigi, betul. Gigi. Dan juga pertumbuhan dan pembangunan tubuh akan meningkat.